Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Semalam aku spend dekat 30 minit cuba nak cari cerita apa aku nak tengok hari ni. Bukan sebab tak ada cerita menarik, bukan sebab aku tak tahu genre apa aku nak tengok. Aku cuma stuck dalam loop. Kalau pilih movie, takut buang masa 2 jam pula nak tengok. Kalau pilih series, nanti komitmen lama pula. Dokumentari nanti mengantuk. Komedi pula takut tak lawak, bosan. 30 minit duk scroll. Lalas aku tertidur, tak tengok apa pun. Dan aku tahu bukan aku seorang yang macam ni, dan memang ramai orang yang struggle benda yang sama. Overthinking keputusan yang sepatutnya straightforward. Bukan setakat Netflix, ada orang spend 20 minit nak decide lunch, compare semua menu kat dalam kepala. Ada orang yang tulis delete sampai 10 kali untuk send satu message. Ada orang pusing parking lot sampai 3 kali sebab tak tahu nak parking kat mana. So video hari ni kita nak fahamkan kenapa keputusan kecil ni boleh melumpuhkan, boleh paralyze kita punya thinking, dan macam mana nak bezakan antara berfikir dengan bijak dan overthinking yang memenatkan. Let's go. Okay, ini yang pelik. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Nak order makanan, buka je phone, ada banyak apps dan boleh pilih beratus makanan yang ada. Nak beli kasut, ada beratus kat online. Nak belajar sesuatu, ada course, ada buku, ada video. Semua unlimited. Dan kita nak pilih makan pun boleh jadi satu projek. Check Google review, compare harga, tanya kawan, stalk dekat Instagram foto, sampai semua orang dah lapar sangat, dah pergi mamak je. Secara logiknya, lagi banyak pilihan, sepatutnya kita lagi bahagia, lagi happy lah kan. Tapi kajian menunjukkan sebaliknya. Ada satu kajian yang famous bila dia orang buat cuba test untuk jualan jam yang kita sapu kat atas roti tu. Bila orang diberi 24 pilihan, hanya 3% saja orang yang membeli. Tapi bila dikurangkan pilihan kepada 6 saja, 30% orang membeli. Sebenarnya lebih banyak pilihan, lebih susah untuk kita memilih. Dan masalah ni bukan hanya masa nak membeli barang, ia melibat ke dalam keseluruhan kehidupan harian kita. So kenapa benda ni terjadi? Yang pertama adalah takut salah pilih. Punca pertama overthinking adalah kita takut kita buat pilihan yang salah. Walaupun benda kecil je, tapi dalam kepala kita fikir, kalau aku pilih yang ni, aku tak menyesal ke nanti? Setiap pilihan kita buat datang dengan rasa apa yang kita dah lepaskan. Pilih nasi lemak, rasa bersalah, takut tak berapa sihat. Pilih duduk kat rumah pula, FOMO pula tengok orang melepak dekat luar. So lagi banyak pilihan, lagi besar rasa perasaan rugi. Yang kedua adalah perfectionism dan minda optimum. Bila takut salah pilih digabung dengan perfectionism, ia jadi overthinking. Kita bukan nak pilih yang paling okey, tapi kita nak pilih yang paling betul, yang paling tepat. Dalam psikologi ini dipanggil maximizing. Kita bandingkan dengan semua benda, kita buat research tanpa henti, dan lepas kita pilih pun kita masih lagi rasa ragu-ragu. Kajian menunjukkan orang yang maximizer ni mungkin dapat hasil yang sedikit lebih baik lah kat atas kertas, tapi mereka kurang berpuas hati sebab mereka sentiasa fikir macam mana kalau aku pilih yang lain. So dalam budaya kita ni pula, mindset ni dikuatkan lagi dengan, kalau korang pernah dengar ayat macam ni, jangan buat keputusan terburu-buru, pastikan pilih yang terbaik. Dah research ke belum sebelum kau buat pilihan tu? Akhirnya kita percaya yang kalau tak sempurna, kita gagal. Padahal untuk kebanyakan keputusan kecil, cukup baik tu sebenarnya sudah memadai. Yang ketiga adalah decision fatigue. Punca ketiga ialah kita terlalu banyak buat keputusan setiap hari. Kajian menganggarkan yang kita buat lebih kurang 35,000 keputusan setiap hari. Ini termasuk keputusan kecil, yang sangat kecil lah. So setiap satu ni gunakan kita punya tenaga mental. So ini dipanggil sebagai decision fatigue. Bila tenaga habis, keputusan yang simple pun kita rasa berat. Sekarang ni poin yang paling penting, tak semua keputusan patut dibuat dengan cepat. Ini kau kena tahulah. Ada beza yang besar antara berfikir dengan teliti dengan overthinking. Keputusan yang besar macam pilih kerja, nak beli rumah, nak ubah hala tuju hidup, nak pilih kos belajar, decide nak kahwin, benda ni memang patut ambil masa lah. Kita tak boleh buat keputusan macam tu je. Ambil masa sehari, seminggu, sebulan pun sepatutnya okey je. Sebab ini keputusan yang betul-betul boleh memberi impact kepada hidup kau. Masalahnya bila kita gunakan tahap analisis yang sama untuk keputusan yang tak layak untuk kita fikir, untuk kita analyse lebih-lebih. Contohnya nak makan apa, tak perlulah fikir sampai 2-3 jam. Nak reply message yang simple dan casual je, tak perlulah draft sampai 5 kali. Kemahiran sebenar kat sini adalah tahu keputusan yang mana yang perlu ambil masa, dan tahu keputusan yang mana yang kita boleh buat dalam masa yang singkat.
So practical strategies yang aku nak share kat sini, yang pertama adalah rule 10 minit, 10 bulan, 10 tahun. Apa yang kau boleh buat adalah kau tanya diri kau, adakah aku akan kisah benda ni lepas 10 minit, lepas 10 bulan dan lepas 10 tahun. Kalau jawapan yang makin ke belakang tu jawapannya tak, maknanya benda tu adalah benda kecil je. Lunch aku makan hari ni, lepas 10 tahun aku tak ingat pun aku dah makan apa. Netflix, show apa yang aku nak tengok, lepas 10 bulan aku tak kisah pun aku tengok cerita Netflix apa. Dan chat, aku nak reply chat, ada typo sikit je, lepas 10 minit aku dah move on. Semua orang pun dah move on, tak ada orang kisah pun. Yang kedua adalah set timer. Untuk keputusan-keputusan yang kecil, kau set timer 5 minit. Ini untuk orang yang betul-betul hardcore overthinking lah. Kau boleh set, bila kau start overthinking, kau on timer, kau buka set 5 minit. So bila dah timer tu dah bunyi 5 minit, kau stop kau punya overthinking, kau terus ambil keputusan. Ini untuk kita stopkan spiral of overthinking tu. Aku biasa guna teknik ni untuk bila aku nak buat online shopping untuk harga barang yang bawah RM50. Aku set timer 5 minit, aku scroll and then aku compare features yang mana yang betul-betul yang aku nak. So bila timer dah bunyi, aku check out. Yang ketiga, bina sistem. Untuk keputusan berulang, aku cipta satu rules yang untuk kurangkan aku punya overthinking dan kurangkan untuk aku buat decision. Contohnya, breakfast pagi simple je. Aku bawa bekal yang sama every day. So aku meal prep dari rumah, so aku tak payah fikir breakfast apa aku nak makan. Untuk pakaian, aku terus pilih baju untuk satu minggu, dan apa yang tergantung tu aku pakai je. So aku tak payah buat decision untuk aku nak pilih yang pakai yang mana. Dan aku set do not disturb dekat phone aku, dan memang aku sentiasa mute aku punya phone, especially kalau masa kerja. Mungkin half an hour baru aku check aku punya phone, tengok ada message ke tak. So tak adalah aku ada bunyi notification kat phone je, aku kena decide sama ada aku nak buka baca atau tak. Sistem macam ni, dia buang keperluan kita untuk buat keputusan berulang-ulang setiap hari. Sebab tu orang macam Steve Jobs, dia pakai baju yang sama, outfit yang sama setiap hari. Bukan sebab dia tak ada style, tapi sebab dia nak jaga tenaga mentalnya untuk benda-benda yang lebih penting. So the truthnya adalah, kebanyakan keputusan kecil ni dia tak beri impact sangat kat hidup kita, dan ia boleh diubah. Kau tak suka lunch, dinner nanti kau makanlah benda lain. Series yang kau tengok tu tak best, kau stop, kau pilihlah cerita lain. Kau salah beli kat online, kau boleh return ataupun kau boleh jual balik. Tapi masa yang kau hilang sebab kau overthinking benda yang kecil tu, kau tak boleh dapat balik. So this week challenge, untuk keputusan yang kecil, cuba kau gunakan 5 minutes rule. Bila masa habis je, kau buat pilihan kau. Tak sempurna tak apa, tapi aku tak adalah ganti balik kalau kau dah beli barang tu kan. Sebab keputusan yang cukup baik yang kau buat dan kau take action jauh lebih baik daripada keputusan yang sempurna yang kau keep overthink dan in the end kau tak take action apa-apa pun. Kalau video ni kena dengan kau, komen kat bawah apa keputusan kecil yang kau selalu overthink. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak lagi konten yang macam ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.